Alia, kerja Faika tu. Faika, bangun Faika. Baca lah. Faika, cik kejut. Tak, buat hal kau je lah. Alah, cik kejut. Pak Ika bangun. Exam nak dekat, bangun. Aduh, sibuk lah cikgu ni. Suka hati saya lah, lama lagi kot exam. Lek lah cikgu. Kalau markah awak teruk, jangan salahkan saya. Aduh, susahnya. Kenapa soalan susah sangat Ish. Nah, Alia, markah awak. Wah, terima kasih cikgu. Masya Allah. Dah, terima kasih cikgu. Cikgu Humairah, ni awak punya. Terima kasih cikgu. Saya sangat bersyukur. Cik Kisah, ni awak punya. Tahniah. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Pak Ika, ni keputusan awak. Saya harap awak puas hatilah. Kenapalah aku tak belajar betul-betul Kalau tak, mesti exam yang aku lulus. Terima kasih cikgu. Salam, Pak Ika. Kisah ini mengajarkan kita agar berfikir dengan teliti sebelum membuat sesuatu keputusan. Sikap berhati-hati dapat mengelakkan kita daripada melakukan kesilapan yang membawa penyesalan pada masa hadapan. Oleh itu, kita perlulah mempertimbangkan baik dan buruk setiap tindakan supaya tidak menyesal di kemudian hari.